A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Urut dada dulu sebab nak tengok ada satu rumah kat Cyber Jaya ni, keadaan dia teruk sebabnya penyewa yang lepas tu buat tajir kat rumah ni. Jom kita tengok rumah ni macam mana. Jom. Rumah ni dah lama jugalah ditinggalkan. Nak tengok macam mana. DB habis semua dicabutnya. Tak tahulah kenapa, apa masalah penyewa lama tu habis semua dicabut. Tak ada apa pun, dia tinggal semua kat sini. Dia tak curi, dia ambil, dia tinggalkan atas ni. So ini memang nak buat apa, khianat lah ni. Memang dia nak buat khianat. Kalau tengok kat dapur tu pun, sana kat dapur, cuba tengok. Hook ni dicabut, diturunkan ke bawah. Dia tinggal macam ni. So ini tak tahulah berapa banyak nak repair balik apa semua, boleh guna ke tak tahu. Wayar ni pun tengok dia potong. Dia potong terus. Jadi tak tahu apa masalah dia, dia marah sangat. Aircon yang ini tengok dicabut, ditinggalkan macam tu, dia letak kat bawah ni. Habis semua. Dia tinggal macam ni je. Ini namanya penyewa daripada neraka, betul-betul daripada neraka. Kat dalam ni pun habis semua. Dicabut, dirosakkan, diturunkan wayar dia. Tak tahu apa untung dia dapat dia buat macam ni lah. Ini pun dia cabut, dia potong. Tengok wayar dia potong. Tak ada terus wayar. Sepatutnya ada kat sini, habis semua dipotong, dia tariknya. Satu hal pula dia buat macam ni. Okay, unit ni unit duplex. Kat atas ada tingkat lain. Kita tengok kat atas lah. Tengok aircon kat sini, switch yang ini, tengok habis semua dicabut, dia keluar, dia potong. Kalau dikeluarkan saja tak apa, dia potong. Aircon pun sama. Satu usaha pula dia, bersusah payah dia nak cabut. Kat dalam ni pun habis semua. Semua dia cabut. Lampu ni dia potong, lepas tu dia tinggal macam tu je. Memang tak boleh nak cakap apalah. Dia memang ada benda yang pada saya lah, hati dia tu tak okey. Jadi ini kita panggil penyewa daripada neraka. Kami pun tak tahu berapa banyak kos yang akan owner rumah ni kena keluarkan untuk betulkan balik unit ni. So janganlah jadi macam ni, menyusahkan orang. Okey.